Okey, Assalamualaikum semua. Tahniah, tahun ni cuti raya jatuh kepada Muhammad Saiful Haikal. Maaf Encik Irfan, boleh saya masuk? Masuk. Cik Irfan, saya nak cuti raya pertama tu. Sebab... Yalah, nanti saya cuba bincang dengan Saiful Haikal ya. Okeylah. Ya? Cik Irfan nak jumpa saya ke? Saiful Haikal, awak kena kerja ya pagi raya. Awak jangan macam-macam dengan saya. Apalah rasa aku. Weh Saiful, kau balik kampung pukul berapa esok? Mesti awal pagi kan? Kalau lambat mesti jam gila. Aku tak balik tahun ni. Kenapa? Bos minta aku gantikan tempat lain. Jadi aku kena kerja. Alah, kesiannya raya seorang-seorang kau tahun ni. Raya kan sebulan. Sabarlah bro, nanti cuti boleh balik juga. Kemanalah anak aku duduk sana. Dah nak raya dah ni. Assalamualaikum lo. Sihat ke? Sihat dah ke nyimpen barang nak balik esok? Esok kan raya dah. Ya mak. Waalaikumsalam. Pasal balik tu sebenarnya Alung nak cakap sikit ni mak. Tahun ni Alung tak dapat balik lah. Apa lo? Macam ni cerita dia mak. Sebenarnya bos Alung ada jumpa Alung semalam. Dia minta Alung kerja hari-hari pertama tu. Sebab kawan Alung yang kat tempat kerja ni, dia ada masalah sikit. Jadi Alung terpaksa kena ganti dia. Tak apalah lo. Mak pehe. Kerja tu kan penting. Mak ni cakap macam tu mak. Tak apa, nanti raya kedua, tak apa, hari ketiga Alung janji Alung balik. Confirm punya insyaAllah. Nanti Alung try tahu minta cuti terus dengan bos. Mak tunggu tau. Raya ke sebulan. Iyalah mak. Tak apalah lo. Mak doa semoga selamat, sihat di sana tu. Terima kasih dah mak. Mak pun jangan lupa makan tau. Jaga diri tu. Ya Allah, Kau lindungilah ibu aku ya Allah. Kau ubatilah rasa rindu yang ada dalam diri dia ya Allah. Semoga rindu ini terubat ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mak tunggu Alung ya. Mak mesti tengah masak rendang. Favourite aku pula tu. Sonoknya kalau balik. Aku dah sampai tu Petronas kampung aku ni. Bapak lama aku naik motor ni 8 jam kat jalan. Pas malam nanti aku ajak lepak dengan kau malam ni. Sonoknya ada orang dapat balik kampung. Korang pun ada? Hai Saiful, kita orang pun kena kerja juga. Ya, aku pun sama. Kena kerja juga. Dulu aku ingatkan raya ni kena ada keluarga, saudara mara.
Rupanya baru aku sedar yang raya ni lebih bermakna bila kita bersama. Selamat Hari Raya.